Okey guys, berita tergempar hari ini. Ramai sangat tanya bila semakan panggilan temuruga ataupun ujian bagi lepasan STPM dan setaraf. Ramai tanya cikgu bila. So hari ini baru sahaja tadi berita ni sangat panas. Permohonan untuk semakan panggilan temuruga atau ujian telah dikeluarkan oleh UPU. Jadi bagi pelajar-pelajar lepasan STPM, matrikulasi, asasi, diploma, DVM dan mana-mana lagi yang setaraf nak mohon masuk ke degree, yang mana korang ada 4 permohonan yang korang pilih ada hashtag iaitu yang bertemu duga, sama ada pendidikan ataupun bukan pendidikan. Korang boleh semak pada 21 April 2025 hari Isnin ini. Jadi ramai sebelum ini tanya cikgu kenapa tak ada UTSM, kenapa tak ada UUM. Semuanya dah ada kali ini untuk program permohonan ke masukan ke degree. Jadi korang boleh semak lah di portal universiti masing-masing. Waktu dia setiap universiti mungkin tidak sama, korang kena alert masing-masing. Kalau ada 4 kursus, korang semaklah 4-4. Cara nak semak tu mudah saja, pergi dekat portal universiti masing-masing. Cuma kalau nak tahu yang mana korang dapat, pastikan korang tengok dekat slip permohonan. Kalau ada 4 yang bertemu duga, korang semaklah 4-4. Kalau korang ada mohon 2 ataupun 1, semaklah yang mana yang korang mohon di portal universiti ini. Selain itu, satu lagi info yang penting untuk mereka yang mohon kos pendidikan. Baiklah, untuk yang minta kos pendidikan saja, korang boleh tengok dekat atas ni juga IMATC. IMATC ni adalah ujian personality. Dia nak mengukur sama ada korang ni layak ataupun tidak jadi guru, akan turut dibuka dan tolong alert dengan tarikh ni. Tengok tarikh dekat atas. Jadi korang akan exam pada 28 April hingga 9 Mei. Tolong jangan terlepas. Mula-mula semak dulu pada 21 hari bulan pada pukul 12 tengah hari. Kemudian tengoklah bilakah tarikh kamu untuk ujian IMATC. Kalau terlepas, bye-bye. Pastikan kamu save video ni dan jangan terlupa tarikh-tarikh penting. Dia akan bagi satu slip. Jangan terlupa, jangan terlepas. Pastikan pada masa dan tarikh yang tepat korang kena exam. Thank you guys and good luck.